Assalamualaikum, jumpa kita lagi. Saya lah ni ada dekat Kuala Lumpur, ataupun lebih tepat lagi yang ni Pasar Borong Selayang. Mai kita tinjau tengok mereka menjual tak, ataupun Pasar Borong Selayang ni buka tak. Okay, jom ikut saya. Ni nampak memang rancak lah, ramai dah menjual. Ni bahagian sayur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, dah buka ah. Ni semua harga borong ah. Harga murah lah. Lori baru sampai. Ni habis ke dunia. Oh, ini sayur dari mana? Dari mana sayur? Ipoh. Oh, okey. Ni daripada Ipoh. Bagian ayam-ayam. Kita masak sikit tak boleh, kena masak banyak. Ya, biar banyak, jangan sikit. Nanti tengah datang tak kira. Aku air batu ada tu. Tengok belakang ni. Bagian sayur lagi. Ini labu Macam mana jual? Ini jual borong harga RM2,5. Berapa? RM2,5-3. Oh, okey. Semua harga borong harga murah Nah. Tengok labu tak sat. Harga dia murah sikit lah. Ini buah apa? Ini kakul. Sayur. Sayur apa? Ini banyak sedap bang. Banyak sedap Banglamnya barang. Ikan ada daging apa boleh. Oh, boleh masak sama macam-macam. Sayur macam-macam ada. Ini sayur apa? Ini Mokoi. Berapa harga dah? Ini harga RM2,5. RM2,5. Tambah itu dari Oh, semua murah ni lah. Harga borong RM2,5 saja. Wah, ini hari sudah buka? Baru buka. Kemarin cuti. Tu. Tengok sibuk lah. Duk bungkus. Wah, itu apa? Bayam, kangkung. Oh. Itu kangkung. Sini harga murah lah Pasar Borong ya. Tu. Ada lagi. Kita tengok atas lori sampai dah. Ini sayur main mana? Ini sayur. sayur dari Tanjung Malim. Tanjung Malim? Oh, tak jauh sangat lah. Ada Ipoh, ada Tanjung Malim ya. Encik buat apa? Saja pusing-pusing tengok Pasar Borong, apa yang jual sini.
Tengok harga macam mana kan. Harga okey. Harga okey ya. Jadi sendiri punya tanah, sendiri tanam. Dalam Oh. kedai jual sini ya. Oh. Tanah kosong. Oh, tokek Melayu. Tanah kedai dalam. Taruh kedai dalam. Jadi dia jual macam ni ya. Oh, jadi sini boleh menjual jugalah. Apa boleh buat? Ya. Tak apalah, kok mana pun. Kerana dia sendiri dia masa lockdown tu dia buat. Lepas tu dia nak jual ke jalan tu. Hari-hari dia datang kacau. Oh. Angkut barang. Last dia minta lesen penjaja pun tak dapat. Dia nak jual dalam tapi tak dapat, tak ada kosong. Oh, tak ada kosong. Jadi jual tepi-tepi ni lah. Ya. আমার দশটি দশে Sini banyak bangla lah. Orang kerja. dia pekerja juga. Oh, pekerja iyalah. Dia syarikat. Oh, company. Iyalah, baguslah. Dia lah bos saya ambil kedai. Mahal sewa tu. Oh, tu lah. Mahal juga. Boleh buat apa lah. Kalau tak niaga nak jual. Iyalah. Mana tahu boleh dapat ni kan. Boleh dapat tempat. Bos saya ada bukti. Masa lepas buat lockdown tu buat tepi jalan, lepas tu pergi jalan bandar besar tu minta lesen penjara pun tak dapat. Dia kata buku tutup. Oh. Tak dapat. Jadi benda tu dah buat. Tapi 100,000 dah keluarkan modal dah buat. Nak jual tak dapat. Oh, sayang kan no? Sayang kan. Iyalah. Bukan tanah sewa, tanah kaos. Cakap pasar burung betul di dalam sini lah. Dalam. Ini semua kedai-kedai ya. Dia luar kedai. Tapi hari ini buka dalam. Tak buka. Iyalah. Okey dah. Ya. Tu kita boleh tengok tu. Orang mana ni yang duk kerja sini. Ini bagian ikan dengan sayur. Oh, ni banyak timun. Ini timun main mana? Perak? Tak tahu dia tak tahu. Bos tahu. Betul lah. Dia kerja saja. Oh, ini bawang ubi Ini bawang dari mana? China? Pakistan pun ada bos, India pun ada, China. Oh, Pakistan ada, India pun ada. Ya. Ini bagian daging dengan ikan. Satu berapa sirih Baru buka dah mami. Jadi satu berapa sirih? Ini? Jadi ya. Jadi satu bungkus RM1. Satu bungkus RM1. Sudah taruh itu? Semua taruh. Semua taruh dah? Sama itu kapok semua sekali? Oh. Jadi RM1 tu terus makan je lah? Ni je sirih. Wah, dulu-dulu orang Melayu pun suka makan sirih tau. Ada Melayu tak? Ini Melayu tahu itu. Dulu Melayu suka makan. Dulu Melayu suka makan sirih. Tapi sekarang sudah kurang. So Bangla ka Myanmar ka ini semua makan. Oh, itu semua suka ni sirih. Jom. Ni tengok. Ada jual sirih lagi sini. Oh. Jual sirih Satu berapa sirih?
RM1? RM1 4. Oh, RM1 4. Ya, ya. Ni je sirih lagi ni. Oh, ini sudah ikat ah. Ini ada berapa? 4. Berapa 4? RM1. RM1 4. 4 kali makan. Ni. Dia pun siap. Kapok semua. Ini kedai apa? Bangla? Lauk Bangla? Melayu? Ini kedai Melayu. Tapi tengok menu masakan Bangla lah. Mari kita ronda sikit lagi. Sirih lagi. Ini sayur. Tu sirih banyak tu. Memang kegemaran mereka lah. Daging. Daging lembu? Lembu, ya. 1 kilo berapa lembu? 30. 1 kilo 30. Ini ada sirih lagi. Ini satu berapa? RM1. Dia tunjuk tangan RM1. Kedai barang pun ada tu. Kedai runcit Mohan Sendirian Berhad. Assalamualaikum. Sirih lagi ni. Ini macam rempah. Oh, rempah, ya. Kedai je ikan kering semua ada ni. Ni lagi je sayur. Ni je ikan dengan daging. 1 kilo berapa daging? 1 kilo 35. Daging lembu. Ya, daging lembu 1 kilo 35. Tapi rata-rata kita tengok memanglah duk beli shopping semua, boleh kata warga asing lah. RM4 4 kali kunyah. Ni sirih lagi. Wah, sirih Pinang Oh, sini dia ada lagi sirih Pinang. Tu dah siap. Buh. Dengan apa? Kapok dengan pinang. Ni siap dah. Ini bagian sayur. Kalau nak pusing keliling tu memang jenuh tak larat lah. Panjang dia punya ni. Tapi rata-rata kita tengok ramai warga luar lah, pekerja-pekerja luar daripada Bangladesh, daripada Nepal, Myanmar. Pasal tu banyak jual sirih, kapuk sirih. Orang memang suka makan yang tu.
Ni sirih lagi. Oh, banyak sirih ya. Tuh. Ni sayur lagi. Ha? Harga di sini memang agak murah sikit lah. Sedia harga borong. Tu halia, tomato, cabai. Ya ni. Tu siap dengan peti sejuk besar tu. Majoritinya memanglah warga asing atau warga luar lah. Wah, hari raya pakai baju cantik eh. Orang mana Rohingya? Tengok tu. Baju Melayu lah, pandai dia. Tu warga Rohingya. Mereka dekat UNHCR. Okey lah, sampai sini dulu. Kita tengok macam mana keadaan pasar Borong Selayang. Siapa yang menjual, siapa yang membeli. Boleh nampak lah kan.